Hadis ni sebenarnya dia panjang. Dia ada depan dia lagi, tapi ini yang di ujung sekali. Kan? Dia adalah dialog sebelum pada tu. Adakah ya Rasulullah kita nak berserah dan kita kena sakit? Itu ini sebagainya. Akhir Nabi jawab yang ni. Nabi kata tadawau ibadallah dan seterusnya. Cuma ada lafaz yang berbeza di sini. Kalau tengok dalam kitab kita ni dia kata ta'ala, dalam riwayat lain umpamanya Ibnu Majah. Ibnu Majah. Mana Ibnu Majah tak ada tulis kat sini pun. Dekat wal arba'ah. Itu istilah ilmu hadis tu, wal arba'ah. Arba'ah tu bukan nama orang. Riwayat Imam Ahmad. Okey, kita tahu tu Imam Ahmad lah. Anak murid pada Imam Syafi'i. Wal arba'ah. Siapa dia pula? Arba'ah ni 4 ulama hadis. Yang dimasukkan 4 itu tolak 2. Semua sekali sittah. Yang kita kata sunan sittah. Kata rawahu sittah. Kan macam tu semua sekali termasuk Bukhari Muslim.